Pasir Halam. Baik. Hari ini 16. Terima kasih. Doktornya. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Semangat baru ni sebab kita dapat mikrofon. Baik, hari ini 16 Ogos, 4 hari selepas berlangsungnya pilihan raya negeri di 6 buah negeri yang menjadi pesta untuk semua parti-parti politik menunjukkan komitmen masing-masing. Jadi, Pemuda Pasir Halam hari ini membawakan kepada anda satu analisis pilihan raya keputusan pilihan raya negeri di 6 buah negeri. Jadi bersama dengan saya hari ini adalah ahli jawatankuasa PAS Pusat, iaitu Dr. Zuhdi Mazuki. Sihat Dr? Alhamdulillah. Daripada reaksi Doktor, nampaknya Doktor telah, mungkin saya rasa Doktor dah sediakan hidangan yang baik untuk kita pada malam ni dengan analisis dan juga dengan pandangan realistik Doktor berkenaan dengan suhu dan juga putusan politik dan penerimaan rakyat terhadap parti-parti politik yang bertanding. Baik, untuk poin awalnya, saya nak bagi peluang seluas-luasnya kepada Dr. Zuhdi untuk membahas, mengulas tentang putusan. Cuma saya nak lontarkan satu soalan dahulu sebagai buah mula, iaitu dalam pilihan raya negeri yang berlangsung di negeri Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan dan Terengganu, keputusan yang diterima dan keputusan yang kita dapat semasa yang saya rasa semua sudah tahu keputusan pilihan raya tersebut, sebenarnya situasi Perikatan Nasional ni Dr. Zuhdi, kita ni menang ke tidak Doktor? Sebab ada yang kata kita tak menang sebab kita target 6-0, tapi keputusannya 3-3. Tapi 3-3 pun Perikatan Nasional adalah parti yang menang paling banyak kursi. Jadi untuk mengulas dan menjawab tentang menang ke tidak kita ni, saya serahkan kepada Doktor. Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudara moderator dan para penonton yang berada di alam maya. Pertama sekali, kita sudah melihat tentang hasil daripada keputusan PRN ataupun Pilihan Raya Umum Peringkat DUN yang melibatkan 6 negeri pada 12 hari bulan Ogos yang baru lepas. Sudah pasti kita dapat kesimpulan umum, tidak berdasarkan kepada angka yang detail. Kalau berdasarkan kepada angka yang detail, kita akan dapat lihat siapakah sebenarnya yang menjadi pemenang di antara Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan plus Barisan Nasional. Kalau kita lihat dari segi petunjuk selepas pilihan raya umum ini peringkat DUN, petunjuk itu sudah menggambarkan bahawa Perikatan Nasional menang dalam pilihan raya umum peringkat DUN baru-baru ini. Petunjuk pertama yang saya boleh kemukakan ialah nada Perdana Menteri yang ke-10 PMX sewaktu dia mengulas pencapaian dan juga hasil daripada PRN ini di PWTC yang melibatkan pimpinan-pimpinan parti-parti komponen Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Sesiapa yang sudah biasa melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun PMX berucap, terutama dalam situasi politik, bukan setakat atas portfolio dia sebagai Perdana Menteri, tetapi sebagai ahli politik, sebagai pimpinan PH dan pengurusi kepada parti-parti komponen yang menyertai kerajaan yang mereka sebut kerajaan perpaduan itu.
sudah pasti nadanya berbeza. Terdapat nada yang berbeza di antara ucapan biasa Datuk Seri Anwar dan juga ucapan selepas keputusan-keputusan itu keluar. Kita lihat ucapan dia hambar, mempunyai nada kecewa, muram dan sebagainya. Ini satu petunjuk yang dapat kita lihat dengan jelas. Yang keduanya, kita lihat juga di media sosial. Mereka yang menjadi penggerak kempen kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional, termasuklah mereka yang mempunyai jawatan-jawatan khusus, seperti di Kementerian Penerangan, di JECOM dan seumpamanya. Kita dapat lihat bahawa kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan itu menggambarkan bukan setakat mereka kecewa, tetapi istilah yang digunakan oleh anak-anak muda sekarang, koyak. Okay? Mereka koyak, iaitu kecewa, kemudian koyak, bahkan mereka mengeluarkan kenyataan-kenyataan supaya diambil tindakan terhadap penjawat awam yang jelas kelihatan penjawat awam ini berpihak kepada Perikatan Nasional, orang-orang Melayu, terutamanya di negeri-negeri Kedah, Kelantan, Terengganu yang membuat suatu pukulan yang sangat teruk kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional. Jadi kalau dilihat dari segi respons penyokong-penyokong dan penggerak-penggerak kempen Pakatan Harapan Barisan Nasional pun koyak, menunjukkan mereka kecewa dan mereka merasai kekalahan tersebut. Itu kalau dilihat dari segi indikator-indikator yang tidak bersifat numeral ataupun tidak bernombor. Kalau kita lihat kepada indikator petunjuk-petunjuk yang bernombor, jelas kita lihat bahawa Perikatan Nasional mempunyai kerusi yang lebih daripada keseluruhan kerusi-kerusi yang ditandingi oleh kesemua parti. Di 6 negeri ini, sebahagian besar kerusi-kerusi itu dimenangi oleh Perikatan Nasional, iaitu ada 146 kerusi yang dimenangi oleh Perikatan Nasional, suatu jumlah yang besar, dan memberikan pukulan-pukulan yang cukup hebat kepada Perikatan Nasional di negeri-negeri yang disebut the Malay Belt, ataupun negeri lingkaran Melayu. Sebagaimana kita lihat di Terengganu 32-0, di Kelantan tinggal Batu Nisan, satu di Galas, satu di Kota Lama, kemudian di Kedah tinggal 3 kerusi, walaupun sebelumnya semua pihak, pimpinan-pimpinan utama Pakatan Harapan sebut mereka sudah ada simple majority, sudah ada 19. Pengurusi PH di Kedah, Datuk Mahfuz, dia sebut kita sudah secure 16 kerusi. Kita memerlukan lagi 3 kerusi dan kita yakin boleh dapat 3 kerusi, kata Datuk Mahfuz. Begitu juga dengan saudara Rafizi, yang telah menyebut tentang data-data yang diperolehi dan sebagainya. Kedah boleh ditawan, tetapi pukulan yang dialami oleh Pakatan Harapan di Kedah, hanya 3 kerusi sahaja yang tinggal. Ini menunjukkan bahawa dari segi numbers pun menunjukkan Pakatan Harapan itu kalah. Bahkan kalau kita lihat di negeri-negeri di Pulau Pinang, di Selangor dan juga di Negeri Sembilan, kita boleh lihat dari segi numbers dia, majoriti yang dahulu besar sekarang sudah berkurangan. Kerusi-kerusi yang diperolehi oleh Perikatan Nasional
di Selangor juga bertambah, menambah kerusi di Negeri Sembilan, termasuk juga di Pulau Pinang. Jadi jumlah kerusi itu menggambarkan bahawa walaupun Perikatan Nasional tidak berjaya menawan ketiga-tiga negeri ini, dan dua daripada negeri itu adalah kubu kuat, kubu utama PH, dan satu daripada negeri itu, Negeri Sembilan, adalah kubu Barisan Nasional sebelum ini, dan kita boleh sebut kubu bersama PH dan BN. Ketiga-tiga negeri ini adalah kubu. Kalaulah ketiga-tiga negeri ini tumbang, ataupun dua daripada ini tumbang, saya yakin PRU 16 mungkin PH akan kalah. InsyaAllah. Jadi dari segi numbers pun kita lihat, walaupun 3-3, tetapi kerusi-kerusi yang dimenangi, pukulan-pukulan hebat, penetration yang dibuat oleh Perikatan Nasional di tiga negeri, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan, ini menunjukkan bahawa Perikatan Nasional menang. Dan yang terakhir yang saya boleh sebut ialah kemenangan itu kita boleh sebut dari segi progres. Dalam pilihan raya negeri ini, Perikatan Nasional melakukan progres, melakukan perkembangan, pembangunan, ataupun sokongan yang bertambah, sokongan yang semakin merangsang, semakin meningkat. Manakala Pakatan Harapan dan Barisan Nasional berlaku pengurangan, regress, berlaku pengurangan, iaitulah sokongan dia semakin berkurangan, bilangan kerusi semakin berkurangan. Dari segi progres, jelas Perikatan Nasional menang dalam konteks pilihan raya umum peringkat DUN baru-baru ini. Doktor dah sebutkan tadi tentang melabel, iaitu kawasan lingkaran penduduk yang mempunyai komposisi orang Melayu yang tinggi, yang dimenangi oleh Perikatan Nasional. Tapi doktor, sebenarnya mungkin sudah dijangka tiga negeri yang berpihak kepada Perikatan Nasional adalah mempunyai penduduk Melayu yang tinggi, dan juga tiga negeri lagi yang lebih hampir majmuk, dia punya komposisi kaum. Sebenarnya kenapa berlaku sebegitu, doktor? Dan adakah ini membawa petanda baik ataupun petanda yang menunjukkan bahawa masing-masing cuma hanya mampu menang di, orang kata, jago kampung, berada di tempat sendiri, doktor? Okey. Di Kedah ini saya lihat berbanding dengan Kelantan dan Terengganu. Memang di Kelantan dan Terengganu itu komposisi bukan Islamnya agak terlalu rendah. Tetapi di Kedah ini tidak begitu. Di Kedah komposisi dia, terutama bukan Islam, agak tinggi juga. Walaupun tidak menyamai komposisi seumpama di peringkat nasional. Dan kejayaan Perikatan Nasional di Kedah ini kita lihat sesuatu yang menarik, sebab gelombang itu turut melimpah ke Pulau Pinang, di mana di Pulau Pinang kita lihat di tanah besar itu sebahagian besarnya ditawan oleh Perikatan Nasional, daripada Parlimen Kepala Batas, Tasik Gelugor dan Pematang Pauh. Bahkan di Pematang Pauh ini yang disebut sebagai kubu kuat ini adalah Anwar Ibrahim. Pematang Pauh itu adalah Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim itu dianggap Pematang Pauh. Okay. Don di Pematang Pauh itu ditawan oleh Perikatan Nasional. Okay. Begitu juga di Tasik Gelugor. Di Kepala Batas ini dianggap dahulunya sebagai kerusi ataupun paklah. Paklah itu Kepala Batas. Dan boleh kita anggap sebagai kubu kuat Barisan Nasional. Itu pun telah dikalahkan, tinggal satu kerusi, iaitu kerusi Bertam. Dan memang kerusi Bertam ni pun dalam PRU 15 yang lepas, walaupun Datuk Seri Rizal Merikan kalah dalam pilihan raya parlimen, di Parlimen Kepala Batas, tapi Don Bertam itu dia masih menang. Jadi dari segi
penilaian itu kita dapat lihat dia Malay Belt itu dia melimpah. Bahkan kita maklum bahawa di setiap negeri, Negeri Sembilan, di Pulau Pinang, di Selangor, dia ada Malay Belt juga. Setiap negeri itu ada Malay Belt dia. Dia ada kawasan-kawasan yang dianggap Don Lingkaran Melayu, Parlimen Lingkaran Melayu. Dan kita lihat di Selangor, kebanyakan don-don yang bersifat Malay Belt ini, Lingkaran Melayu ini dimenangi oleh Perikatan Nasional. Sebahagian besarnya adalah 1-2 kerusi yang dapat ditawan oleh Pakatan Harapan Barisan Nasional dengan gabungan dua parti itu. Sebelumnya PH dan BN bergabung. Jadi begitu juga dengan kalau kita lihat di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni kawasan-kawasan lingkaran Melayu yang dahulunya memang dianggap kubu Barisan Nasional. Saya ingat Presiden Amanah pernah sebut dahulu Negeri Sembilan ni adalah negeri yang paling kuat UMNO dalam dunia disebut. Jadi ini kawasan yang kuat UMNO. Kawasan-kawasan ini pun sudah berjaya ditawan. Ini lingkaran Melayu di Negeri Sembilan. Saya bagi contoh Serting. Serting ni adalah komposisi Melayu yang tinggi. Bahkan pengundi-pengundinya banyak dari kalangan peneroka Felda. Dan jelas menunjukkan kerusi-kerusi Felda ini berpihak kepada Perikatan Nasional. Jadi lingkaran Melayu itu betul Kedah dan juga Kelantan dan juga Terengganu, tetapi Kedah itu dia agak campuran sedikit. Bahkan di negeri-negeri lain pun ada juga lingkaran Melayu. Jadi kita boleh lihat bahawa Perikatan Nasional ini sudah berjaya menembusi kawasan-kawasan tidak hanya di negeri-negeri lingkaran Melayu, bahkan di negeri-negeri pantai barat. Sebelum ni di Perak pun, sebelum ini di Pahang, kita berjaya menembusi itu. Cuma sebagaimana yang disebut, setakat ini Perikatan Nasional memperolehi undi Melayu yang terarah. Walaupun tidak besar sebesar pengundi Cina mengundi Pakatan Harapan, tetapi trend itu sudah meningkat. Kalau dalam pilihan raya yang lepas, dianggarkan mungkin dalam 53% pengundi Melayu mengundi Perikatan Nasional. Tetapi sekarang saya sudah lihat ada peningkatan besar. Sudah mencapai hampir 70% di negeri-negeri tertentu. Di Selangor contohnya, kiraan yang kita buat secara regression analisis, kita buat kiraan itu lebih kurang ada 63 hingga 65%. 67 hingga 70% di Selangor ini pengundi Melayu berpihak kepada Perikatan Nasional. Jadi ini satu jumlah besar, 67 hingga 70%. Lebih besar daripada tahun 1999. Tahun 1999 waktu itu Barisan Alternatif dianggarkan dapat 60%. Jadi progres ini adalah merupakan sesuatu yang sebenarnya sedang berlaku. Itu yang boleh kita lihatlah dari segi secara umum dia. Baik, terima kasih Dr. Zuhdi. Kepada semua yang sedang menonton kita di Facebook Live Pemuda Pasir Halam dan juga di TikTok Live Pemuda Pasir Halam, kita akan terus bentar lagi. Cuma saya nak minta kepada semua yang sedang menonton live ini untuk like, komen dan share supaya orang lain, sahabat-sahabat kita yang lain dapat menikmati kita punya perbincangan yang kita kira menarik pada malam ini. Baik, Doktor. Saya melihat
dalam media sosial dimainkan naratif bahawa perikatan ini adalah gabungan parti politik yang dipilih oleh orang miskin, yang dipilih oleh orang luar bandar, selera orang luar bandar katanya. Maksudnya macam kalau di bandar Perikatan Nasional tak akan dapatlah tempat. Seolah-olah macam memang susah Perikatan Nasional dapat. Jadi nak minta doktor ulaskan sedikit senario. Adakah, sebab saya melihat bila sebaik saja diumumkan keputusan pilihan raya negeri ini, ada beberapa pemimpin parti politik termasuk saya tengok Ketua Penerangan UMNO, dia sebut tentang 3 negeri, Kedah, Perlis, Terengganu dipilih oleh orang yang cenderung ke arah ekstremis. Jadi konotasi negatif yang dilemparkan kepada pengundi-pengundi negatif itu, kenapa ianya berlaku sekarang, doktor? Silakan, doktor. Okey. Saya ingin mengupas sedikit tentang dakwaan yang mengatakan bahawa pengundi-pengundi Perikatan Nasional ini adalah mereka yang tidak educated, mereka yang ada di luar bandar, mereka yang tidak berada dalam situasi kehidupan zon selesa di bandar-bandar dan seumpamanya. Sebenarnya itu adalah suatu kesimpulan yang salah. Kesimpulan yang betulnya ialah berlaku polarisasi undi mengikut kaum. Berlaku polarisasi undi mengikut kaum, terutama 2 kaum utama, iaitulah Melayu dan Cina. Di mana pengundi-pengundi Melayu, mereka sudah mula sedar untuk mengundi secara terarah walaupun belum cukup besar. Kalau di Selangor sudah mencapai hampir 67 hingga 70% pengundi Melayu mengundi Perikatan Nasional. Termasuklah kawasan luar bandar ataupun bandar ataupun semi bandar suburban. Okay. Sudah secara average-nya sudah 67 hingga 70%. Kita buat analisis ini berdasarkan 7 kerusi yang PAS menang, yang kita bertanding, yang PAS menang. Yang kerusi itu ada luar bandar, ada suburban, ada semi bandar. Jadi kalau berdasarkan kepada purata itu 67 hingga 70% ini satu jumlah besar pengundi-pengundi Melayu yang mengundi Perikatan Nasional. Dan bilangan itu sudah tentu lebih tinggi di Kedah. Di Kedah saya rasa sudah melepasi 80% pengundi-pengundi Melayu mengundi Perikatan Nasional. Hanya tinggal kurang daripada 20% sahaja. Itu pun setelah digabungkan pengundi-pengundi PH dan pengundi-pengundi UMNO. Okay. Di Kelantan dan Terengganu saya rasa sudah mula mahu mencecah 90% pengundi Melayu mengundi Perikatan Nasional. Jadi bukan persoalan tahap pendidikan, bukan persoalan tahap ekonomi, status ekonomi, tetapi sebenarnya persoalan kaum, sentimen kaum. Kalau dilihat kepada kaum Cina, mungkin lepas ni kita boleh bincang tentang sentimen polarisasi undi ni lah, tentang perkauman dan sebagainya. Apa penyelesaiannya, sebab ini isu besar. Saya sudah bangkitkan banyak kali isu polarisasi undi mengikut kaum ini menjadi suatu ancaman terhadap integrasi nasional, perpaduan kaum dan integrasi nasional. Tapi ini sudah berlaku sekarang. Kalau dilihat kepada pengundi-pengundi Cina, jumlah peratusan pengundi Cina yang mengundi Pakatan Harapan tu hampir 100%. Kita punya calculation yang kita buat di 7 kawasan yang kita buat analisis tadi, 7 don yang PAS menang itu, hampir 100% pengundi Cina mengundi Pakatan Harapan. Hampir 100%.
Dan 1% lagi, 99% mengundi Pakatan Harapan, 1% ni dia mengundi parti lain, bukan PAS, bukan PN. Jadi sebenarnya bukan masalah level pendidikan, bukan masalah status ekonomi, bukan masalah lokasi bandar luar bandar, tetapi masalah sentimen kaum. Ini yang sebenarnya membentuk pola pengundian, di mana pola pengundian itu adalah berdasarkan kepada sentimen kaum. Sebahagian besar orang Melayu, kalau di Selangor ni sudah mencecah hampir 70% mengundi Perikatan Nasional, dan di Kelantan, Terengganu dan Kedah 80 hingga 90% orang-orang Melayu mengundi Perikatan Nasional. Adapun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional sangat bergantung, hampir 100% sokongan pengundi Cina itu pergi kepada Pakatan Harapan. Jadi kalaulah ada yang mengatakan pengundi Cina ni mengundi secara bijak, saya tak nampak juga mereka mengundi secara bijak. Kalau ada yang mengatakan pengundi Cina ni mengundi kerana berintegriti, saya tak nampak lagilah. Lagilah tak nampak berintegriti. Tetapi pengundi Cina mengundi kerana sentimen kaum. Kerana sentimen kaum. Pengundi Melayu pun sudah mula ada sentimen kaum, tetapi tidak sampai ke peringkat 100%. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat yang mengatakan bahawa pengundi-pengundi yang mengundi Pakatan Perikatan Nasional ni adalah pengundi yang level pendidikannya rendah, mereka yang berada di zon kehidupan susah, status ekonomi dia, ini juga tidak tepat. Saya ambil contoh Bangi. Bangi ni kawasan yang orang sebut sebagai kawasan tempat ilmu. Saya bagi contoh Jitra. Jitra ni kawasan tempat ilmu banyak, antaranya UUM di Jitra. Ini adalah tempat-tempat yang menjadi petunjuk kepada ilmu. Saya bagi contoh sikit Hulu Bernam. Walaupun Hulu Bernam tu ada Felda jauh, tetapi di kawasan Hulu Bernam itu ia berhampiran dengan UPSI. Ramai pelajar-pelajar UPSI, alumni UPSI, pesyarah-pesyarah yang juga duduk sebahagiannya di Hulu Bernam. Jadi kalaulah dikatakan kawasan-kawasan urban yang educated ataupun yang mempunyai status pendidikan yang tinggi pun dimenangi oleh Perikatan Nasional. Begitu juga dengan kawasan-kawasan bandar. Ada kawasan-kawasan yang dimenangi oleh Perikatan Nasional. Jadi tanggapan yang menyatakan bahawa Perikatan Nasional mendapat undi daripada pengundi yang tidak mempunyai tahap pendidikan yang tinggi, pengundi yang status ekonominya rendah, saya lihat itu memang tidak tepatlah. Kita ada banyak contoh, bahkan kalau kita lihat calon-calon Perikatan Nasional ni high educated, seperti Dr. Halim Tamuri, Dr. Sufian Yusof, bekas dekan Fakulti Kejuruteraan USM, Dr. Haim Hilman, bekas Naib Chancellor UUM. Banyak lagi yang saya boleh tunjuk bahawa tuduhan yang mengatakan pengundi-pengundi Perikatan Nasional itu adalah golongan yang rendah pendapatan dia dan sebagainya adalah tidak tepat. Jadi saya rasa saya mencadangkan kita boleh cut ucapan doktor tu untuk kita jawab kepada penyokong-penyokong Pakatan Harapan yang mengatakan bahawa orang yang mengundi PN ni, Perikatan Nasional ni, nak kekal dalam kemiskinan, nak kekal dalam kemunduran. Jadi doktor dah jawab benda itu tidak tepat sama sekali. Sebab undian untuk Perikatan Nasional di bandar-bandar besar, di kawasan yang rakyat berpendidikan tinggi juga sangat memihak kepada Perikatan Nasional. Jadi doktor, lanjutan daripada tu doktor,
ada satu pandangan yang saya kira cadangan yang negatif daripada beberapa penggiat media sosial dan juga daripada beberapa pimpinan Pakatan Harapan yang mencadangkan supaya mengecualikan negeri-negeri yang cenderung pada Perikatan Nasional ni daripada menerima limpahan ekonomi, menerima bantuan, peruntukan dan sebagainya. Seolah-olahnya doktor nak bawa balik kepada zaman 30-40 tahun dulu, doktor. Macam mana tu, doktor? Okey, saya fikir politik yang sudah ada tahun 2023 ni sepatutnya lebih majulah. Kita menghormati federalism, iaitulah negeri-negeri yang mempunyai hak, bukan peruntukan tu diberi secara sukarela, tidak, bukan peruntukan tu diberikan secara kerana mahu membantu, tak, itu hak. Contohnya grant per kapita yang perlu diberikan kepada negeri-negeri, itu hak. Royalty ataupun peruntukan yang perlu dapat hasil daripada industri oil and gas yang dimajukan di Kelantan dan juga di Terengganu, itu hak. Itu bukan ihsan yang diberikan oleh Perdana Menteri, oleh Kerajaan Persekutuan, tidak, ya. Jadi perkara yang bersifat hak federalism, hak yang perlu diberi pada negeri, itu kalaulah dinafikan, jelas ia akan patah balik kepada zaman di mana federalism tidak dihormati, politik balas dendam, politik yang tidak matang. Jadi kalau ini berlaku, saya yakin lebih mudah untuk Perikatan Nasional menghadapi PRU 16. Jangan ingat terutamanya penduduk-penduduk, pengundi-pengundi di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis ini, bila mereka ditekan, mereka akan mengalah. Kelantan sudah hampir 30 tahun ditekan. Semakin ditekan, semakin kuat. Semakin ditekan, semakin dia melawan. Terengganu pun begitu. Dulu mungkin kita anggap sepenggal, 1999 hingga 2004. Kemudian bila ditekan, maka kalah. Sekarang tidak. Kedah juga begitu. Kalaulah di Kedah itu boleh melahirkan seorang panglima, saudara Sanusi Muhammad Noor, pengundi-pengundi sekarang ni pun sudah ada semangat itu. Okay? Jadi saya kalau itulah respon koyak penyokong-penyokong PN, PH dan BN, saya ingat jangan jadikan politik ini kembali ke zaman klasik, di mana adanya tidak menghormati demokrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena ingat, dahulu PAS menang di Kelantan, kemudian kita menang di Terengganu, kalah pula, tinggal Kelantan sekali lagi. Menang di Kedah, kalah pula di Kedah, tinggal Kelantan sekali lagi. Kemudian tahun 2018 tambah Terengganu, Kelantan Terengganu. Tahun 2020 tambah satu lagi di Kedah bila berlakunya ketidakstabilan politik. Tahun 2022 tambah di Perlis. Sekarang ini Perikatan Nasional dan PAS kita sudah memerintah 4 negeri. 4 negeri ini adalah 4 negeri yang berada di sempadan dengan Thailand. Okay? Kita boleh sebut Pakatan Utara. Okay? Pakatan Utara. Pakatan Utara ni memperingatkan kita kepada zaman Mujahidin Afghanistan dahulu. Cuma tidaklah kita nak kaitkan dengan zaman itu. Mungkin ada sedikit sempadan dengan Thailand itu yang berada di Perak, iaitulah di Greek. Greek ini pun kalau kita nilai dari segi kecenderungan politiknya sudah berubah kepada Perikatan Nasional. Apabila
kerusi parlimen Greek dimenangi oleh Perikatan Nasional. Don-donnya dimenangi oleh Perikatan Nasional. Jadi lingkaran Pakatan Utara ni kita jangan main-main. Jangan main-main. Ini adalah wilayah baru kepada pembangunan ekonomi di Malaysia. Saya boleh gambarkan kalaulah KXP, lapangan terbang untuk hub penghantaran barang melalui udara berjaya didirikan di Kulim. Pelabuhan Yan yang sudah pun diwar-warkan, bahkan ada cadangan-cadangan yang kuat akan dilaksanakan. Ada sebuah pelabuhan di Yan, yang mungkin di situ akan ada bandar berasaskan getah. Ada juga bandar yang disebut non-ferrous city, ataupun bandar yang menghasilkan barangan bukan besi, logam-logam bukan besi, yang sangat penting sebenarnya untuk banyak, termasuklah bateri kereta EV dan seumpamanya, bateri untuk solar. Yang itu sudah ada dalam, saya yakin sudah ada sewaktu saya di Kementerian Alam Sekitar dan Air dahulu. Ada pihak-pihak yang pernah cuba untuk membawa cadangan-cadangan itu, sebab memerlukan kepada sokongan kementerian dari segi EIA dan seumpamanya. Kemudian kita juga jangan lupa bahawa jajaran ECRL itu, ECRL akan datang daripada Lembah Kelang ini, kemudian dia akan sampai ke Terengganu sehinggalah sampai ke Tumpat. Kita jangan lupa juga bahawa akan adanya CSR, iaitulah Central Spine Routes, yang sudah semakin siap, peratusannya semakin tinggi. Jadi empat negeri ini dengan profil yang berbeza-beza. Kita lihat Terengganu dengan industri oil and gas dia, Kedah dengan jalapan padi dia, dengan industri seperti di Kulim High Tech, yang ada industri automobilnya dan seumpamanya. Kelantan dengan pelancongan dia, ada juga industri oil and gas dia. Perlis begitu juga, ada kelebihan-kelebihan dia. Saya yakin PAS tidak akan berdiam diri. Empat negeri ini akan menjadi suatu wilayah ekonomi yang akan dirancang sebaik-baiknya oleh Perikatan Nasional. Kita akan rancang sebaik-baiknya dengan kerjasama negeri jiran kita, iaitulah Thailand, yang ini berada di sempadan. Banyak sebenarnya resource ataupun modal dalam bentuk hasil bumi, dalam bentuk raw material, bahan mentah, dalam bentuk sumber manusia yang boleh dimajukan. Dan kita jangan nafikan bahawa pertembungan di antara dua kuasa ekonomi dunia, iaitulah Amerika dan China. Bahkan ada kuasa ekonomi yang cukup besar juga, iaitu Jepun dan juga Korea. Ia lebih hampir kepada Terengganu, Kelantan, Kedah berbanding dengan Selangor, berbanding dengan Negeri Sembilan. Dia lebih hampir. Laut Cina Selatan. Yes. Laut Cina Selatan ini ia menjadi laut di mana berlakunya, walaupun dari segi negatif kita lihat bertembung, ia menjadi suhu yang panas, bertembung di antara kepentingan ekonomi Amerika yang dapat dilihat diwakili oleh Vietnam sekarang, juga ekonomi Amerika yang dulunya diwakili oleh Filipina, kemudian diwakili pula oleh Jepun dan juga Korea. Filipina kemudian pernah berubah pro kepada China,
sekarang kembali balik pro kepada Amerika. Jadi China bertembung dengan proksi Amerika di Laut Cina Selatan, bukan di Selat Melaka lagi. Di Laut Cina Selatan. Saya teringat satu buku yang ditulis oleh George Friedman, The Next 100 Years, disebut. Dia kata biasanya sesuatu tamadun itu dia wujud di tempat berlakunya pertembungan. Dulu Lautan Hindi, sehingga menyebabkan ada tamadun Islam yang besar. Kemudian Amerika bangkit Laut Atlantik. Sekarang ni Lautan Pasifik dan juga Laut Cina Selatan. Di sini berlaku pertembungan. Walaupun dari segi negatif dia, kita tak mahu bertembung. Kerana konflik ini akan mungkin membawa kepada civil war dan sebagainya. Tetapi pertembungan ini, tempat yang berlakunya pertembungan dari segi persaingan lah, saya ingat persaingan ekonomi ini, dia akan memberi limpahan kepada kawasan yang berhampiran. Kawasan yang berhampiran ini adalah Terengganu, Kelantan. Dan kita, saya yakin Perikatan Nasional, kita akan tubuhkan suatu jawatankuasa khas. PAS sendiri akan ada satu jawatankuasa khas untuk kita gabungkan kepentingan keempat negeri ini. Dan jangan terkejut, insya-Allah kita berusaha dalam tempoh 4-5 tahun nanti di sini akan berlaku lonjakan ekonomi yang hebat, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi doktor, boleh kata berhenti-berhentilah berfikir dengan pola pemikiran yang lama iaitu menyekat kemarahan musuh melalui sekatan ni doktor, ya. Dah 2023 sekarang ni. Jadi doktor, soalan cukup mas sebelum kita nak pergi ke seterusnya. Kalau cerita Piramli tu, dia tanya kekuatan di mana kekuatan hang tuah katanya. Di kerisnya ke? Jadi sekarang ni disebabkan kecemburuan daripada mungkin penyokong-penyokong ekstrim Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional, yang sebenarnya gabungan baru doktor, lebih baru daripada Pakatan Harapan. Sebenarnya di mana terletaknya kekuatan Perikatan Nasional ni doktor? Pada personality pimpinannya ataupun pada dasar yang dibawa oleh Perikatan Nasional itu? Kekuatan Perikatan Nasional itu terletak kepada hala tuju Perikatan Nasional. Di mana hala tuju kita jelas, untuk mewujudkan suatu negara yang sejahtera, yang stabil, yang harmoni, berdasarkan kepada sendi-sendi yang sudah sedia ada. Apakah sendi-sendi yang sedia ada itu? Iaitulah sendi-sendi yang telah dibina oleh datuk nenek kita melalui social contract, kontrak sosial, ketika membentuk negara kita ini tahun 1957, tahun 1963, di mana Perikatan Nasional, namanya pun perikatan. Perikatan ini pernah memerintah di antara tahun 1957 hingga 1972, kemudian ditukar kepada Barisan Nasional. Cuma kita tambah Perikatan Nasional dalam bentuk baru. Kita tahu bahawa kekuatan negara kita ini adalah daripada masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk yang wujud ini, ia menjadi sejahtera, menjadi harmoni kerana diikat oleh kontrak sosial yang ada. Dan keamanan serta keharmonian masyarakat Malaysia ini adalah kerana keadilan ekonomi dia. Iaitulah ekonomi yang tidak berat sebelah, tidak berlaku jurang yang besar. Kalau kita lihat ekonomi di Malaysia ini dipisahkan oleh kaum antara dia. Ada satu kaum yang pendapatannya tinggi, ada kaum terutama kaum Bumi Putra yang pendapatannya rendah, dipisahkan oleh wilayah.
kesemua ini sudah cuba ditangani melalui dasar ekonomi baru. Ya. Kemudian ada lanjutan dasar wawasan nasional. Jadi semua cuba ditangani. Sekarang ini yang mempertahankan hala tuju ini, mempertahankan citra Malaysia sewaktu Malaysia dibina, mempertahankan rukun-rukun dan jati diri negara, termasuklah kontrak sosial sewaktu Malaysia wujud. Okay? Yang mengusahakan keadilan ekonomi dan keadilan sosial ini adalah Perikatan Nasional. Okay? Ini yang sedang diusahakan, dan saya yakin rakyat yang ramai ini nampak berbanding dengan pihak Pakatan Harapan yang hanya bercakap tetapi tindakan mereka ke arah untuk merungkaikan sendi-sendi dan citra Malaysia sebelum ini. Mereka mahu mencipta Malaysia baru di atas orientasi Malaysia. Mereka mahu menjadikan kontrak sosial ini sesuatu yang tidak lagi penting. Hanya termaktub tetapi tidak dilaksanakan. Mereka yang mahu mengekalkan kek ekonomi yang tidak adil, keadilan sosial yang tidak wujud, okay? Yang menyokong kumpulan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang mengekalkan wujudnya golongan black economy dan juga kapitalis kroni, yang mengawal perbekalan rantaian kartel-kartel yang wujud, orang tengah dalam pertanian, dalam nelayan. Kesemuanya ini dilihat akan diatasi oleh Perikatan Nasional. Sebab itu rakyat melihat Perikatan Nasional ini kekuatannya di situ. Hala tuju yang kita bawa itu adalah hala tuju yang memenuhi apa yang rakyat teramai mahu, walaupun ada kumpulan-kumpulan yang tidak mahu perkara itu berlaku. Baik, terima kasih Doktor. Sedar tak sedar kita dah masuk minit hampir 45 minit, 50 minit kita bersiaran di TikTok Anak Muda Shah Alam dan juga di Facebook Live Pemuda Pas Shah Alam. Jadi saya kira mungkin ramai yang sedang memberi pandangan dan sebagainya. InsyaAllah Pemuda Pas Shah Alam akan terus mengambil maklum dan juga kita akan menilai beberapa pandangan-pandangan daripada penonton-penonton live di Facebook dan TikTok. Baik Doktor, masuk kepada fasa yang terakhir perbincangan kita malam ni Doktor. Kalau ikutkan kekuatan sebagai kesimpulan kepada perbincangan analisis ringkas PRN 6 negeri ni, sebenarnya kekuatan Pakatan Harapan ni, kekuatan Perikatan Nasional ni berada pada tahap yang meyakinkan dan komited untuk ke depan, ataupun ini adalah yang disebut oleh Pakatan Harapan sebagai ombak yang datang dan akan pergi. Dah akan datang semula. Okey, saya ingin ulas satu perkara yang sebenarnya ramai terutama golongan bukan Melayu yang tersilap dalam menilai Perikatan Nasional. Saya sebut tadi bahawa kalau penonton-penonton baca Facebook saya banyak menulis tentang kebimbangan saya terhadap polarisasi undi mengikut kaum. Okay. Kaum India dalam pilihan raya kali ini sudah berubah sedikit. Dalam kajian kita sudah ada 10% pengundi-pengundi India sudah mula mengundi Perikatan Nasional. Jadi mengundi secara terarah ini ia mula berlaku pada tahun 2008. Dan mohon maaf saya sebut ia dimulakan oleh kaum Cina. Kaum Cina dia mengundi secara terarah. Pada waktu itu pengundi-pengundi Melayu dia ada mengundi PAS dalam barisan alternatif pada waktu itu, DAP tidak ada dalam barisan alternatif, dan ada mengundi UMNO dalam barisan nasional. Jadi orang Melayu mengundi mengikut keyakinan dia tidak mengundi secara terarah, berbanding dengan kaum Cina mengundi secara terarah. Dan peratusan
mengundi secara terarah kaum Cina itu semakin hari semakin kuat. 2013 sudah mencapai 90%. 2018 95%. 2022 100%. 100%. Boleh dianggap kaum Cina mengundi Pakatan Harapan. Mereka mengundi secara terarah. Parti-parti yang berjasa besar kepada peniaga-peniaga Cina, MCA, ilmuwan-ilmuwan kaum Cina seperti Profesor Wang Gungwu, antara yang menubuhkan gerakan dan lain-lain. Parti-parti ini sudah tak mendapat sokongan. Hanya disokong oleh orang Melayu, parti-parti ini. Jadi sebenarnya siapa yang mengundi secara sentimen perkauman? Pengundi-pengundi Cina dia tidak mengundi parti. Trend pengundi kaum Cina, yang menentukan pengundian itu bukan parti. Sebab itu DAP pernah tidak mendapat sokongan. Tumbang tokoh-tokoh besar Lim Kit Siang, Kapal Sin tahun 1999. Kemudian beralih kepada MCA, mendapat sokongan besar tahun 2004. Jadi pengundi-pengundi Cina ni mengundi secara terarah, seperti ada satu force yang bukan daripada parti. Mereka bukan daripada tarikan parti, bukan didesak oleh parti, tetapi ada satu force lain yang mendesak pengundi-pengundi Cina supaya mengundi secara terarah, sehingga boleh mencapai 100%. Dalam kajian yang kita buat di 7 kerusi yang PAS menang di Selangor ni, 100% pengundi Cina mengundi PH dan gabungannya. Ini satu sikap yang saya nampak sangat bahaya sebenarnya. Sentimen kaum itu mengatasi semua dia. Dan kaum Melayu tidak begitu. 2008, 2013, 2018 masih lagi berpecah sehinggalah 2022. Di mana mereka sudah mula sedar. Kalau kaum Cina boleh mengundi secara terarah sehingga menyebabkan mereka mendominasikan, walaupun kerajaan PH, tetapi DAP kerusi paling banyak contohnya, bukan Melayu paling banyak, dan mereka cuba menentukan hala tuju itu. Hala tuju politik, sosial dan ekonomi negara cuba ditentukan oleh kaum yang ada 22% itu dengan mereka buat pengundian secara terarah. Saya yakin orang Melayu dia nampak perkara ni. Dia nampak perkara ni. Sebab itu kaum Melayu tahun 2022 dia mula mengundi secara terarah pula. Kalau kaum minoriti mereka boleh, mengapa mereka yang majoriti yang sepatutnya mereka mempunyai hak yang lebih besar menentukan hala tuju negara ini, mereka juga boleh menentukan secara terarah. Lalu mereka mengundi dan semakin membesar. Mereka semakin mengundi kepada Perikatan Nasional. Di Selangor ni sudah mula nak mencecah 70%. Di Kedah, Perak sebahagiannya sudah mencecah 80%. Jadi ini sedang berlaku, polarisasi ini. Respon orang Melayu terhadap tindakan ataupun corak yang dibuat oleh pengundi Cina hampir lebih sedekad yang lalu. Orang Melayu baru respon sekarang. Jadi jika ditanya kepada saya tidak happy. Saya tidak selesa dengan trend seperti ini. Saya tidak selesa. Sebab ini trend yang bahaya. Sahabat saya, Profesor Siva Murugan, dalam syarahan perdana dia, inaugural speech, talk, sewaktu dia menyampaikan syarahan perdana dia, dia ada sebut, dia kata cuma tak ada sekarang ini kempen-kempen yang berapi-api sewaktu pilihan raya. Tak ada. Kebanyakan kita tidak ada kempen berapi. Seperti mana 13 Mei. 13 Mei tu kempen berapi-api dan pada masa yang sama polarisasi undi itu berlaku. Jadi kata dia, kalau berlaku kempen yang berapi-api, yang ekstrim, tidak mustahil 13 Mei berlaku.
Dan Lim Kit Siang pun pernah sebut baru-baru ni. Dia kata seperti apa, suasana seperti 13 Mei. Jadi bagaimana kita nak atasi perkara ni? Saya bercakap tu atas asas kita lihat polarisasi undi mengikut kaum ini bahaya. Dia boleh membawa kepada perpecahan, membawa kepada gangguan terhadap perpaduan kaum, apatah lagi integrasi nasional. Nanti kalau kita sampai kepada PRN Sabah Sarawak, kita akan dengar pula slogan-slogan yang bersifat polarisasi mengikut Semenanjung Borneo. Nak apa ni, tuntut hak-hak Borneo, sedangkan perkara itu tak ada sebenarnya, tetapi dimainkan sentimen ini. Kita akan berhadapan dengan isu perpaduan kaum dan kita akan berhadapan dengan isu integrasi nasional Sabah Sarawak dan Semenanjung. Jadi bagaimana nak atasi perkara ini? Ini perkara yang saya rasa semua pihak kena bertanggungjawab. Sama ada kerajaan, pembangkang, negeri-negeri Melayu ataupun sebagainya. Bagaimana kita boleh memastikan bahawa sesuatu kaum itu mengundi tidak mengikut sentimen kaum dia. Dan saya boleh lihat punca kepada undi terarah ini, ia bukan disebabkan oleh parti politik bagi kaum Cina. Yang mendorong kaum Cina mengundi DAP satu ketika. Yang mendorong kaum Cina mengundi MCA Gerakan satu ketika. Patah balik kepada DAP. Yang mendorong ini ialah bukan parti politik, tetapi yang selalu saya sebut, mereka yang terlibat dengan black economy players, pemain-pemain ekonomi gelap, dan juga mereka yang terlibat dengan kroni kapitalism yang menjadi syarikat-syarikat kroni. Mereka inilah yang menentukan. Mereka ni sebenarnya terlibat dengan rasuah, tapi bila mereka nak beli, nak pastikan rakyat mengundi secara terarah, mereka main isu rasuah. Dan saya sangat yakin, ini hipotesis, boleh dibuktikan kemudian. Undi secara terarah kaum Cina yang hampir 100% mengundi Pakatan Harapan ini, ia dipandu oleh dua golongan ini, black economy players dan kroni kapitalis. Jadi kita kena selesaikan perkara ini. Parti-parti politik, tak kira kerajaan atau pembangkang, duduk semeja, sebab polarisasi undi mengikut kaum ini sangat mengganggu dan sangat bahaya kepada masa depan perpaduan kaum kita. Yang kedua, yang positif, saya boleh lihat, saya juga pernah sebut sebelum ini tentang two party system, sistem dua parti. Yang dulu ada Barisan Nasional, ada Pakatan Harapan, ada Barisan Nasional, Perikatan Nasional. Jadi kita ada tiga gabungan besar, walaupun ada GTA sebagainya. Kemudian di Sabah Sarawak pun ada GPS, GRS. Bila ada multi party sistem ini, biasanya di mana-mana yang ada multi party sistem, selepas pilihan raya akan ada hang parlimen. Di Indonesia, di India, sehingga menyebabkan parti-parti yang ada ni perlu duduk buat coalition untuk bentuk kerajaan. Bila parti ni tarik diri, kerajaan tumbang. Ini berlaku di mana-mana, tak stabil. Walaupun kita ada anti lompat parti, akta anti lompat parti, tapi kalau parti yang keluar dari kerajaan, dia tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah kalau ahli parlimen. Jadi kalaulah kita mengekalkan multi party system ini, saya yakin bahawa hang parlimen dan ketidakstabilan politik akan berlaku sampai bila-bila. Jadi saya sebut kena ada dua parti
Termasuk Sabah Sarawak GPS, GRS ni saya cadangkan masuklah bergabung dengan parti-parti yang ada di Semenanjung. Tidak perlu mereka membangkitkan isu-isu yang dah selesai pun. Isu MA63 ni dah selesai dah. Yang dibangkitkan semula atas sentimen untuk siapa yang berjuang kuat untuk MA63 dapat sokongan daripada rakyat. Rakyat pun tidak begitu mendalami apa isu ni yang berkaitan dengan MA63. Jadi isu-isu yang ini saya cadangkan supaya GPS, GRS ni join lah gabungan di Semenanjung. Kita wujudkan 2 parti sahaja. Okay? Bahkan kalau mereka kekal dengan GRS, kekal dengan GPS, luar daripada parti utama Semenanjung, sampai bila-bila mereka tak mungkin jadi Perdana Menteri. Sebab Perdana Menteri ni biasanya gabungan yang paling besar. Okay? Sebab itu kalau mereka join Perikatan Nasional umpamanya, boleh jadi satu masa nanti Perdana Menteri daripada Sabah Sarawak. Sekarang ni mereka hanya akan jadi timbalan Perdana Menteri lah. Okay? Jadi saya lihat PRN kali ini positifnya ialah Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, walaupun yang di-Pertuan Agong menitahkan supaya dibentuk kerajaan perpaduan, tetapi yang di-Pertuan Agong tidak menitahkan Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan bergabung bersama menghadapi pilihan raya. Itu tak ada. Jadi tapi mereka bergabung juga. Saya rasa itu baik sebab dia akan menuju kepada sistem 2 parti. Bila menuju kepada sistem 2 parti, salah satu PH dan BN ni dia kena bubar. Sama ada PH dibubar ataupun BN bubar. Ataupun dua-dua bubar, bentuk entiti baru. Akan ada 2 parti, Perikatan Nasional dan parti yang satu lagi. Bila ini berlaku, saya yakin lepas pilihan raya tidak ada hang parlimen. Dan lebih stabil. Kita akan ada politik yang lebih stabil. Politik yang bersifat dualism. Pembangkang ada, kerajaan ada. Dia tak ada terpaksa bentuk sebuah parti, sebuah kerajaan yang tak ada pembangkang. Ini pun tidak sihat sebenarnya. Jadi ada positifnya, ada negatifnya daripada hasil keputusan PRN baru-baru ini. Sedikit menggerunkan bila doktor buka cerita tentang persaingan kuasa besar yang terlibat di dalam percaturan politik, black ekonomi dan sebagainya. Jadi kita dah hampir sampai ke penghujung. Sebagai penutup lah doktor, sebagai pemerhati politik, sebagai analisis politik yang terlibat di grassroots, mungkin doktor boleh bagi sedikit pandangan atau pesanan kepada parti politik yang bertanding. Sebab poin yang doktor sebutkan tentang kecenderungan satu kaum itu ada dibincangkan oleh YB Khairi Jamaluddin dalam podcastnya Keluar Sekejap. Cuma dia berpandangan lebih baik PAS dan DAP menjadi sedikit moderat supaya tidak terlalu masing-masing nampak terlalu Melayu ataupun terlalu China. Jadi sebagai penutupnya doktor, mungkin doktor ada sedikit pandangan dan pesanan kepada yang di luar sana, atau mungkin doktor tak sentuh bab UMNO. Hari ni doktor Jody tak sebut bab UMNO pun hari ni satu hari. Jadi mungkin ada sebagai penutup kita doktor. Silakan doktor. Sebagai penutup, mungkin kita akan bertemu di sesi yang lain. Pilihan raya negeri sudah selesai. Kita harap pilihan raya yang ada lepas ni bukan lagi bersifat umum. Mungkin ada PRK, itu biasa. Tidak ada lagi snap election. Tiba-tiba bubar negeri ini buat pilihan raya, ataupun tiba-tiba kerajaan persekutuan berbubar, buat pilihan raya lebih awal. Jadi saya lihat masa ni adalah masa untuk kita bekerja. Masa untuk kita berpolitik secara matang dan sejahtera. Masa untuk kita kembali kepada pengundi kita, memberikan khidmat kepada pengundi-pengundi kita. Jangan kita meneruskan permusuhan yang tidak berterusan, yang tidak berpenghujung. Jadi berikan ruang yang sebaiknya, hak yang sepatutnya diberikan kepada negeri-negeri
untuk mereka membangunkan negeri masing-masing. Berikan hak kepada wakil-wakil rakyat, sebab mereka dipilih oleh rakyat. Ada menteri besar sebuah negeri baru ni yang baru angkat sumpah, dia kata kita tengok adun-adun yang dipilih adun-adun pembangkang ni, dia buatlah apa yang dia nak buat dahulu. Lepas tu kalau dia nak mengadu pada kita, dia buatlah perancangan, plan. Itu pun terpulang pada kita. Ini sikap arrogant, sikap besar diri, sombong. Kita jangan lupa ada masa kita berada di bawah. Jadi kita berpolitik secara matang. Saya pun yakin jika tidak ada trigger daripada dalaman PH BN sendiri, kalau PH dan BN sendiri tidak trigger, saya yakin kerajaan kerajaan campuran ni lah mungkin boleh kekal sampai penghujung PRU 16 kalau dalaman mereka sendiri kukuh. Tapi kalau dalaman mereka sendiri tidak kukuh, kemudian berpecah, bergabung, merebut kuasa, bila berpecah tidak ada majoriti dan terpaksa bentuk kerajaan lain, maka dituduh pula tebuk atap, pintu belakang dan sebagainya. Okay? Jadi kita bekerja sekarang. Jangan ada konflik dalaman. Jadi kalau ada konflik dalaman, saya yakin kerajaan akan jatuh. Kalau tidak ada, saya dah sebut sebelum ini, mereka ada 2/3 ahli-ahli parlimen. Tak mungkin boleh jatuh. Secara demokrasinya sukar untuk jatuh. Tapi kalau dalaman mereka tidak kukuh, boleh jatuh. Jadi itulah saya punya nasihat. Ahli parlimen, adun-adun, wakil rakyat, penyokong-penyokong parti, kita balik kepada rakyat, serve rakyat, berikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Jangan kita balas dendam, berpolitik secara matang. InsyaAllah negara kita akan maju ke depan pada masa yang akan datang. Baik, terima kasih Dr. Zuhdi Mazuki. 65 minit bersama dengan Pemuda Pasha Alam di Berbicara Buah Semasa. InsyaAllah kita akan datang lagi kepada semua penonton dengan topik-topik yang lebih menarik di hari dan waktu yang lain. Terima kasih kepada semua yang menyokong, yang like, komen dan share di Facebook Pemuda Pasha Alam, juga TikTok Anak Muda Shah Alam. Jadi insyaAllah dalam sesi yang lain kita akan bawakan topik yang lebih panas dan lebih kita katakan bersesuaian mengikut keperluan. Baik, setakat ini itu sahaja daripada kami Pemuda Pasha Alam, berbicara tentang analisis PRN 6 buah negeri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.